Alright, okay. Mungkin sebelum kita mula, saya nak ucapkan selamat datang kepada kita punya visitor ke STAR Education Fair 2026. Saya nampak ramai yang dah beratur. Hmm. Kalau anda rasa anda awal, sebenarnya Cik Zul Hisham di sebelah saya lebih awal lah. Dah duduk lebih selesa. Jadi Cik Zul Hisham hari ni dari EdTech Shah Alam. Assalamualaikum, apa khabar Cik Zul Hisham? Sihat ke? Ya, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, okay. Okay, so untuk pengetahuan anda semua, Cik Zul Hisham dari booth EdTech, kampus Shah Alam, booth 109. Tak silap saya kalau anda masuk dari pintu ni ke kanan. Ya, betul. Betul lah. Ke kanan. Saya macam dah terhafal sikit kedudukan EdTech ni sebab beberapa kali dah saya pergi dan borak dengan staff-staff dari EdTech, very apa orang panggil mesra lah. Jadi kalau anda rasa Thank macam you, nak thank you. singgah, jangan takut. Alright, so mungkin kalau saya boleh nak borak sikit, boleh Mhm. ke Cik Zul ceritakan sedikit tentang diploma teknologi penyelenggaraan kapal terbang yang ditawarkan di EdTech Shah Baik. Alam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Diploma Teknologi Penyelenggaraan Kapal Terbang di EdTech JTM Kampus Shah Alam ni sebenarnya direka bentuk untuk pelajar-pelajar yang ingin menceburi bidang teknologi penyelenggaraan kapal terbang lah. So it's one of the kind in JTM, salah satunya kampus di JTM yang menjalankan program ini, dan juga dia direka bentuk untuk pelajar lepasan SPM lah yang ingin menceburi bidang penyelenggaraan kapal terbang. Ya. Okey, saya faham. So kalau saya dah jalan setakat kat dalam ni kan, Mhm. memang ada banyak tau aviation, Mhm. maintenance aircraft, Mhm. engineering, Mhm. aircraft engineer. Mhm. So soalan saya, apa bezanya EdTech dan mungkin apakah keunikan EdTech tawarkan berbanding dengan institusi-institusi lain? Okey. Di EdTech ni dia specialnya kita embedded 3 program dalam satu program. Iaitu 3 persijilan dia dalam satu program diploma. Iaitu satu, dia akan pelajar-pelajar graduan daripada lepasan EdTech Shah Alam ni, dia akan dapat diploma teknologi penyelenggaraan kapal terbang yang diiktiraf oleh Jabatan Tenaga Manusia. Kedua, dia akan dapat diploma kemahiran Malaysia tahap 4 yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia, dan ketiga dia akan dapat lesen penyelenggaraan kapal terbang CAM Part 66 kategori A lah. Di EdTech Shah Alam kita buat kategori A1, A2 dan A3 lah. Yang mana ketiga-tiga ni pelajar ni ketiga-tiga persijilan ni pelajar akan dapat setelah tamat latihan di EdTech Shah Alam dengan jayanya. Okey, saya faham. Ah, Tadi Cik Zul ada mention pasal akan dapat lesen buat diploma mhm. tapi pada masa yang sama dapat lesen, betul? Ya, betul. So, okey dapat lesen buat Mhm. diploma. Mhm. Okey, banyaklah sijil Mhm. tapi macam mana keterjaminan pasaran kerjaya untuk graduan EdTech ni, Cik Zul? Okey, alhamdulillah setelah COVID-19 pada tahun 2020, 2019 yang lepas, demand untuk technician ataupun aircraft maintenance ni memang tinggi, yang mana pelajar-pelajar pada semester 5 di EdTech Shah Alam telah didatangi oleh syarikat-syarikat seperti Malaysia Airlines Berhad, Mabes, ADE Asia Digital Engineering untuk datang interview mereka Hmm. seawal semester 5 untuk merekrut mereka menjadi aircraft technician, Mhm. dan tawaran peluang pekerjaan ni datang sebelum dia tamat latihan. Oh, sebelum habis belajar lagi dah dapat Ya, offer. ya, mostly 95% akan dapat offer tu before they graduate. Okey, Uh, kiranya bukan hanya dengan orang kata secure job through certification yang memang established, ya, tetapi juga memang dah dapat kerja sebelum habis belajar ya, lagi. betul. Jadi Alhamdulillah. okeylah, saya dengar pun macam menarik, macam Mhm. okeylah saya nak drop lah kerja saya sekarang because saya nak Okey. sama belajar. Hmm. Tapi apakah syarat untuk masuk ke EdTech dan mungkin ambil bidang penyelenggaraan kapal terbang ni? Okey, di EdTech Shah Alam kita punya syarat minimal ialah SPM, yang mana dia perlu kepujian ataupun kredit di dalam bahasa Inggeris, maths atau science atau any technical subject, dan other subject lah. Dia perlukan 3 kredit lah. Yang mana aplikasinya ataupun permohonannya boleh dilakukan melalui Aptivet lah. Aptivet Malaysia. Oh, Ah, Aptivet Malaysia. So dia Ya, tidak boleh buat dekat UPU biasa ke? tak boleh. Okey, tak boleh. So tadi Cik Zul cakap pasal Hmm. SPM tu, Hmm. adakah calon SPM semasa ataupun orang yang SPM 5 tahun lepas Ah, boleh? boleh, sebab syarat minimum dia bawah 35 tahun. So Ah, mana-mana calon SPM yang lepas yang mungkin nak tukar bidang ke apa, ah. still boleh mohon. Sama juga proses dia menggunakan SPM, dan syarat-syarat 3 kepujian tersebut lah untuk O- apply melalui Aptivet kita. Okey, contohlah kan sebab ni macam kalau dalam bahasa Inggeris dia Hmm. adalah
aircraft Ya, engineering, ya, betul ke? ya betul. So soalan saya kalau dia ambil basic engineering ke civil Hmm. engineering ke, Hmm. lepas tu dia nak sambung mungkin dekat EdTech ambil Hmm. aircraft engineer, adakah macam dia boleh transfer credit ke ataupun up to budi bicara ke macam mana? Okay, untuk transfer kredit tu kita, because our syllabus ni is based on CM 4CJ6 Aha. kategori A punya syllabus ataupun CAD 1801 yang Mm-mm. di-establish oleh pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. So Mm-mm. transfer kredit tu from other program tu is tak boleh lah Tak boleh, sebenarnya. susah Tak lah boleh. Ya, sebenarnya sebab dia tak memang boleh. memfokuskan, dia ada spesifik Ya, syllabus. feature yang mungkin dan berbeza Ya, yang mungkin betul. orang lain belajar lain. Yang Ya, ni betul. memang specifically untuk aircraft. Ya, betul. Okey, saya faham. Hmm. Okey, mungkin Cik Zul nak cakap kepada visitor kita, saya tengok macam tengah ramai. Mungkin boleh pasarkan sikit EdTech ni. Okey, pada pengunjung yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang teknologi penyelenggaraan kapal terbang dan bidang-bidang lain yang ditawarkan di EdTech JTN Kampus Shah Alam, boleh datang terus ke bus kami di bus 109 untuk pertanyaan lanjut. Okey, faham. Okey, mungkin last soalan daripada saya. Boleh? Okey, mohon melalui Aptivet. Tapi macam mana pembayaran, yuran, Mhm. fee, mungkin boleh share sikit? Okey. Di EdTech Shah Alam kita ada pembayaran ataupun tanggungan daripada PTPK. Macam PTPK. dalam MQA punya program dia ada PTPTN. Ha. Tapi untuk teknologi punya ataupun TVET punya program ni kita ada PTPK. Okey. Pembiayaan tabung Perbadanan Tabung Kemahiran Malaysia yang akan Okey. bantu dia orang lah dari segi yuran pengajian. Yang mana yuran kita antara yuran termurah lah bagi program aircraft maintenance di Malaysia ni. Okey, so Ya. kira PTPK tu dalam satu bentuk pinjaman Ya, lah. betul. Kalau mungkin boleh saya tanya kan, Hmm. tadi janji dah satu soalan Tu lah. last. Tak apalah kan, lelaki Okey. je selalu mungkin janji. Tak apa, kali ni biar saya pula. Boleh aja. Boleh. Okey, mungkin sepanjang pengajian dalam 3 tahun tadi Cik Zul bagi Ya, tahu betul. kan, berapa agak-agak total pembayaran untuk 6 semester tu? Jika menggunakan pinjaman tabung Perbadanan Tabung Kemahiran Malaysia tu total around 36,000 lah. 36,000 Okey. yang mana 36,000 tu termasuklah duit poket mereka sebanyak Okey. 400 sebulan selama 3 Sebulan. tahun pengajian tu. Okey, faham. Hmm. Cik Zul, Hmm. kalau saya boleh tahu kan, Hmm. bila macam Cik Zul katakan, kadang-kadang bila semester 5, Hmm. syarikat-syarikat penerbangan ni, Hmm. Malaysia Airlines, Hmm. AirAsia, Hmm. mereka dah ambil student-student dari EdTech untuk bekerja sebagai aircraft engineer di syarikat mereka. Jadi mungkin apakah starting gaji lah? Sebab orang cakap, saya cakap terus-terang lah, Gen Z hari ni, we are very open when we talk about salary. Kita nak tahu, okay, be transparent with me. Berapa kau boleh bayar? Berapa starting gaji aku? Aku nak, okay, contoh lah, budak SPM kan. Aku nak sambung belajar yang mana bila aku starting salary aku nanti 5K. Contoh. Dia tak nak macam, aku tak nak lah sambung bidang A sebab aku tahu nanti starting salary aku 3K. I don't want to settle with less. Don't settle less gitu. Mungkin boleh cerita sikit berapa starting salary kalau Cik Zul tahu. Okay, depend on that one. The minimum salary tu it depend on the company sendiri lah. Company. Ada yang 2,500 above with diploma. Mhm. Tapi bila dia ada diploma with license, it can be more than 4,000 to 5,000. Okay, even starting okay, fresh grad boleh dapat 4 to 5K. Ya, jika ada license tu lah. License which is yang ada dekat EdTech. Ya, betul. So this is I think one of the uniqueness of EdTech JTM Kampus Shah JTM Alam. Kampus Shah Alam, yang mana dia bagi anda license. Dia tidak hanya bagi anda diploma. Why license is so important? Gen Z to Gen Z is so important for your salary. You nak more salary, come to EdTech. You'll get diploma, you'll get license, you'll get better salary when you start working. Alright, thank you so much Cik Zul. Terima kasih. Okay, nanti jumpa Cik Zul dekat dia punya dekat Bus 109. 109. See you. Okay, bye. Thank you.